Bismillahirrahmanirrahim. Iran adalah sebuah negara yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan ajaran daripada Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin kamu, sebagai sahabat karib kamu. Orang-orang Yahudi dan Nasara ini, sebahagian mereka adalah sebahagian yang lain. Sesiapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara ini sebagai pemimpin mereka, maka mereka itu adalah termasuk di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk atau hidayah kepada kaum yang zalim. Orang yang menjadikan Nasara dan orang Yahudi ini pemimpin mereka, mereka ini adalah orang yang zalim. Tuan-tuan, Donald Trump Kristian, kita boleh masukkan dia sebagai Nasara. Dan Netanyahu Yahudi. Mereka ni sangat keras terhadap umat Islam seluruh dunia yang tidak mahu tunduk kepada mereka. Mereka memaksa orang supaya taat kepada mereka. Tetapi Iran tidak mentaati mereka, tidak taat kepada mereka. Bukan sekarang, bukan tahun ini yang berlaku perang tu, tak. Sejak dulu lagi, sejak berlaku revolusi Iran tahun 1979, mereka tidak tunduk kepada Amerika dan juga Israel. Mereka tidak tunduk kepada Yahudi dan Nasara, karena mereka berpegang pada ayat ini. Pada masa itu, mereka tak ada lagi kekuatan seperti sekarang. Senjata perang mereka pada masa itu ialah senjata lama yang dibeli oleh kerajaan terdahulu. Saintis-saintis mereka belum lagi mencipta alat-alat perang yang canggih seperti mana yang kita tengok hari ini. Tetapi mereka tetap tidak tunduk dan patuh kepada Yahudi dan Nasara. Pasal apa? Itu pasal iman. Bertawakal kepada Allah, serah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selesaikan masalah. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, Allah akan selesaikan masalahnya, keluarkannya daripada masalah. Dan alhamdulillah, kerana takwa Iran itu, kita lihat Allah Ta'ala memberi kepada mereka bijak pandai, saintis-saintis yang boleh mencipta senjata perang yang canggih, yang boleh menandingi Amerika, yang boleh menandingi Israel. Ini. Kerana apa? Kerana tidak
taat kepada Yahudi dan Nasara kerana mereka beriman. Karena Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, mereka beriman. La tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin kamu, sebagai orang yang kamu berhak takut. Tak. Jadi orang lain dapat takut. Dapat takut kepada Amerika, takut kepada Israel, maka mereka taat kepada Yahudi dan Nasara. Allah cerita perangai orang yang takut ini. Ayat selanjutnya, ayat 52 surah Al-Ma'idah. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amri min 'indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka kamu akan melihat orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Ni orang yang ada penyakit, orang munafik, orang yang takut kepada manusia, orang yang takut kepada Amerika, pada Yahudi, pada Nasara. Yusari'una fihim, mereka itu bersegera tunduk dan patuh kepada Yahudi dan Nasara. Mereka berkata, kami takut akan timpa bencana kepada kami. Kenapa mereka kata? Satu hari kalau Yahudi dan Nasara ini menang, mengalahkan Islam, maka mereka takut Yahudi dan Nasara ini akan timpakan bencana kepada mereka. Aduh. Allah tuan-tuan. Nampak jelas depan mata kita ayat ni. Fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Maka mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan. Au amri min 'indih, ataupun keputusan di sisi Allah. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka pada hari itu mereka akan menyesal. Orang-orang yang ada penyakit dalam hati ini akan menyesal. Pasal apa mereka menyesal? Mereka menyesal kerana sangkaan mereka Yahudi Nasara yang akan menang. Tiba-tiba Rasul yang menang. Zaman kita ni tiba-tiba Islam yang menang, Iran yang menang. Pada masa itu yang ikut Yahudi Nasara akan menyesal. Mudah-mudahan tuan-tuan kita berada di pihak yang benar, yang bersama-sama dengan Iran, yang mendoakan kemenangan untuk Iran, Republik Islam Iran. Wallahu a'lam.